Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Muhammad Faiz bin Ibrahim yang akan membicarakan tentang sebuah buku yang berjudul Anekdot Jalanan. Okey, baiklah Cikgu. Dalam perjalanan cerita ni, penulis Zainal Rashid Ahmad ada mengatakan berguru di jalanan. Apa pandangan Cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Okey, di dalam buku Anekdot Jalanan ini ada satu petikan kata-kata yang diungkapkan oleh Tuan Haji Zainal Ahmad mengatakan bahawa berguru di jalanan. Apa yang saya faham yang dimaksudkan dengan Tuan Haji Zainal ialah yang seperti yang kita sedia maklum, Tuan Haji Zainal tidak pernah menamatkan zaman persekolahannya di peringkat sekolah menengah dalam bidang akademik biasa. Maksudnya beliau hanya setakat tingkatan 3 sahaja SRP. Okey, jadi perjalanan hidup beliau tu yang orang kata bersekolah, yang tidak bersekolah, yang tidak menamatkan sesi sekolah akademik seperti biasa, bekerja pada usia awal mungkin 16 tahun di Kuala Lumpur, itu di Pasar Coket dan juga di lorong-lorong Haji Taib. Pengalaman hidup beliau bekerja dan juga melihat sendiri bagaimana aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dan juga orang kata jenayah seperti pergaduhan, peras ugut, penyalahgunaan dadah, aktiviti pelacuran, banyak memberi yang kata pengalaman hidup secara langsung yang mendorong Tuan Haji Zainal untuk menulis dan juga menjadi satu pengajaran yang berharga untuk beliau. Mengetahui selok-belok perniagaan tanpa melalui sesi akademik atau pembelajaran biasa, tapi dia belajar secara terus berniaga, dan dari situlah pengalaman dia sebagai seorang peniaga dan juga penjual secara langsung, tanpa ada apa-apa pelajaran yang maksudnya tanpa perlu diajar. Jadi pengalaman hidup secara langsung ini beliau terlibat dengan aktiviti perniagaan, belajar menulis cerpen, menulis puisi dan juga karya-karya sastera pada peringkat awal, tidak melalui pembelajaran biasa tetapi secara tidak langsung apabila beliau bergaul dengan orang-orang seni yang berlepak dan juga bersama-sama di pasar seni ataupun central market. Di situlah beliau seorang yang sukakan kepada buku dan cintakan kepada buku terselamat. Beliau memang terselamat daripada gejala-gejala yang tidak sihat seperti yang saya sebut tadi, kerana beliau sangat sukakan buku dan beliau lebih terdorong untuk melepak dengan orang-orang sastera dan orang-orang seni di pasar seni. Itulah yang saya rasa dimaksudkan oleh Tuan Haji Zainal berguru di jalanan. Okay. Oh ya, untuk pengetahuan semua, catatan sepanjang kerjanya sebagai wartawan selama kira-kira 26 tahun yang mempertemukannya dengan pelbagai lapisan masyarakat. Pengalaman beliau membuat siaran stream di jalanan terutamanya pada waktu malam yang membuka perspektif tentang sisi kemanusiaan yang jarang dilihat orang ramai. Renungan mengenai kehidupan, kegagalan, harapan, kemiskinan, kasih sayang, kenangan dan kekuatan untuk bangkit semula. Zainal Rashid Ahmad atau ZRA juga menghimpunkan pengalaman hidup, pemerhatian sosial dan refleksi peribadinya dalam buku Anekdot Jalanan. Buku ni bukan sekadar novel. Sebaliknya sebuah catatan atau koleksi catatan pendek yang diilhamkan daripada pengalaman sebenar beliau. Okey, betul lah seperti kata-kata oleh saudari moderator itu tadi. Sebenarnya buku Anekdot Jalanan ini bukanlah karya sastera ataupun seni seperti puisi ataupun
cerpen-cerpen yang biasa dihasilkan oleh ZRA itu sendiri. Kerana buku Anekdot Jalanan ini lebih kepada berkisarkan tentang perjalanan dan juga pengalaman pada awal kehidupan ZRA di Kuala Lumpur, iaitu perjalanan di mana beliau sendiri melihat kesusahan, keperitan dan kepayahan hidup masyarakat bandar pada waktu itu yang semuanya inginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi terjerumus dan terjebak kepada aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Walaupun ZRA ini sendiri tahu mereka-mereka semua ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini, mereka sebenarnya tidak harus dipinggirkan. Sebab itulah ZRA sendiri selalu mendekati dan juga turun ke padang untuk melihat sendiri dan juga mungkin sedikit menarik mereka secara perlahan untuk ke arah yang lebih baik, walaupun pada hakikatnya ZRA sendiri sedar yang mereka ni sebenarnya sudah terlampau jauh dah hanyut dalam kehidupan yang orang kata jauh tersasar daripada nilai-nilai agama dan juga kehidupan. Okey. Antara kandungan utama buku ini ialah kisah kehidupan masyarakat jalanan di sekitar kota, termasuk golongan gelandangan, pekerja kecil dan individu yang sering dipinggirkan. Pengalaman ZRA ketika mula berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1984, termasuk bekerja di gerai pisang, di pasar Chowkit serta liku-liku kehidupan yang ditempuh. Gaya penulisan ZRA bersahaja tetapi puitis. Setiap anekdot ringkas membawa mesej yang mendalam tentang empati, nilai kemanusiaan dan realiti kehidupan di kota. Ia sesuai untuk pembaca yang gemar kisah benar, catatan kehidupan dan refleksi sosial berbanding cerita fiksyen. Okey. Betul lah apa yang dimaksudkan oleh saudari moderator itu tadi. Sebenarnya kisah ZRA sendiri dalam Anekdot Jalanan ini berkisahkan mungkinlah pengembaraan hidup di kota, bukannya pengembaraan fiksyen ataupun kita seperti di dalam hutan, ataupun penggembaraan kisah-kisah pendakian ataupun kesusahan hidup di kampung-kampung. Walaupun di bandar ini sendiri sebenarnya banyak kisah-kisah perjuangan hidup untuk meneruskan kehidupan jalanan yang sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan kita jika kita sendiri dapat menyelami sama apa yang telah dipaparkan melalui cerita dalam anekdot jalanan ini. Perlulah kita jadikan iktibar dan juga teladan. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Betul cikgu, saya setuju tentang tu. Sebagai rumusan secara khusus kehidupan masyarakat dan mengingatkan pembaca supaya sentiasa mengamalkan sifat belas ihsan, rendah hati dan menghargai setiap detik kehidupan. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.